Mana yang lebih baik? Simpan dalam akaun emas gap atau simpan emas fizikal macam ni? Saya dapat soalan ni daripada seorang penyimpan emas bawah bimbingan saya. Kalau tuan-puan ada soalan yang sama, boleh tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share supaya lebih ramai yang terima manfaat. Mengikut pakar-pakar kewangan, emas yang terbaik ni tuan-puan adalah emas fizikal. Kita boleh pegang, kita boleh sentuh, kita simpan sendiri emas kita. Jadi, adakah ni bermaksud simpanan dalam akaun emas gap macam ni tak baik? Bukan macam tu tuan-puan. Konsep simpanan dalam akaun emas gap ni, kita menabung emas. Untuk tuan-puan yang masih belum tahu, akaun emas gap ni tuan-puan adalah satu platform yang Public Gold sediakan bagi membolehkan semua orang simpan emas. Dalam akaun emas gap ni, kita boleh mulakan simpanan serendah RM100. Tak ada komitmen bulanan, yang paling bestnya kita simpan emas fizikal. Katakanlah tuan-puan nak dapatkan item 10 gram macam ni, nilai 10 gram hari ni tuan-puan sekitar RM6,200. So kalau kata tak ada RM6,200, kita boleh menabung emas kita melalui akaun emas gap. Dah cukup gram emas nanti boleh fizikalkan dalam bentuk emas macam ni, tak ada masalah. Tapi kalau kata tuan-puan risau keselamatan, mungkin dicuri ataupun hilang, tuan-puan nak terus simpan dalam akaun emas gap macam ni pun tak ada masalah. Jadi untuk tuan-puan yang masih belum ada simpanan emas melalui akaun emas gap macam ni, nak saya bantu mulakan simpanan pertama, boleh isi bet biru dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin.